Okey, so seterusnya kita tengok pada perbelanjaan ataupun expenses. Okey, kita dah tengok macam mana nak record sale. Okey, sale ni jualan lah. Purchases ni belian bahan mentah. Okey, kos-kos jualan kita masuk dekat sini. Invoice yang kita terima dari supplier. Okey, selain daripada tu, dalam business, dalam account ni kita kena record perbelanjaan. Perbelanjaan ni contohnya macam sewa, gaji, commission, okey, bayar bil-bil utility. Okey, so yang tu kita masukkan dalam money out. Okey, kita klik pada bank, klik dekat money out. Okey, semua jenis perbelanjaan kita masukkan kat sini. Sebab dia money out, duit keluar. Okey, klik pada money out, kemudian kita klik new. Okey, kontak ni dia tak wajib lah, tapi kita boleh letak kalau nak. Contoh kita bayar bil elektrik, kita boleh letak TNB kalau nak letak, tapi tak wajib letak. Okey, item dia ni, okey, kita pilih kategori dia. Contoh bayar sewa, dia masuk dalam rent. Dia guna bahasa Inggeris lah, nama account ni. Rent expenses. Okey, ni bayar sewa. Description mungkin kita tulis sewa bulan Januari. Okey, sebanyak 2,500 contoh lah. Okey, bayaran melalui, okey, payment method ni kena letak lah. Katakan melalui online payment. Pilih bank account. Kalau guna cash, pilih cash in hand lah. Sebanyak, samalah 2,500. Kemudian kita save. Tak perlu share email. Kita save. Ataupun kalau ada perbelanjaan lain kita nak masukkan, kita boleh klik save and new. Maksudnya lepas save, kita nak add new transaction lah, perbelanjaan baru. Okey, itu nak record sewa. Katakan kita bayar gaji. Okey, kita dah buat slip gaji. Untuk staff kita nak bayar gaji. Okey, sama juga kita boleh masukkan nama staff tu kat sini, add contact. Ataupun tak perlu letak pun tak apa. Yang penting kita record transaksi. Okey, untuk gaji kita akan masuk account salary. Okey, salary and wages. Gaji dan upah dia masuk dalam dah. Gaji bulan Januari. Katakan sebanyak 2,200. Yang ni gaji bersih lah yang kita transfer. Bayaran melalui bank transfer, pilih account, bank account. Kalau ada account lain, klik add account lah. Kalau ada 2-3 bank account, kena add lah CIMB, Maybank. Okay. Tapi kalau tak ada, kita guna ni saja, bank account. Ataupun kalau bayar melalui cash, kita pilih cash on hand. Okay, sebanyak 2,200. Okay, kita save. Kalau ada lagi perbelanjaan lain nak masukkan, boleh klik save and new. Apa lagi contoh perbelanjaan lain? Contohnya bayar bil elektrik, TNB. Okay, kita klik pada item, pilih account elektrik. Water and electricity. Kalau nak asingkan boleh pecah dua account ni. Tapi sebab memang dia tak banyak, kita boleh sekalikan. Okay. Contoh bil TNB Januari 2020 sebanyak 230. Sama juga kita kena pilih. Yang ni kena isi. Bank transfer, payment method ni kena ada. Baru kita boleh set. Sebanyak 230. So macam tu lah untuk semua perbelanjaan. Kita bayar commission ke, isi minyak ke, perbelanjaan dia petrol lah ataupun travel. Okay. Dan semua perbelanjaan lain masuk dekat sini. Kategori dia tu kena pilih kategori yang tepat lah. Okay, so itu saja. So kalau nak tengok senarai transaction yang kita dah masukkan dalam money out, kita klik pada money out. Okay, dia akan keluar senarai kat sini. Okay. Kita boleh view, maknanya kita boleh edit lah kalau kita nak, ataupun kita boleh void untuk delete dia. Dia bukan delete lah, dia macam di cancel. Okay, so itu saja.